Bangun. Jangan dah tengok drama-drama dah. Buang masa. Baik kita tengok National Geographic, Animal Planet, Kengga lawang ikan paus. Tak. Sebab tu makhluk Allah. Nampak? Tafakkaru fi khalqillah. Orang putih buat kajian ikan jerung, kajian ikan paus, kajian tentang semut, kajian anak-anak, kajian tentang rimah. Hak ni kita tengok. Nah, maka kita mengagungkan kebesaran Allah. Ni tengok drama baru hero nak kena tikang, yang jejeng bersambung malam esok. Malam esok sambung pula malam lusa. Lah-lahnya daripada anak dara lenia jadi tok orang dah. Daripada zaman anak dara dia tengok cerita movie, cerita drama, lenia jadi tok orang. Nampak? Habis masih tak ada nak selawat, tak ada tazkirah, tak ada hadir kuliah, tak ada nak berzikir, tak ada baca Quran, tak ada nak muhasabah diri. Nampak? Petang kabar malam ini jangan lupa selepas rancangan berita 9 malam sambungan yang semalam hero nak kena katok. Jadi kita pun congok tengok budak. Bukan kata budak-budak, 3 generasi bawah ada. Cucu, mak, tok. Sini panggil benda? Mak pada mak kita. Ha? Nenek. Berarti anda panggil grandmother. 3 generasi tu. Nampak duduk depan tu. Menangis-nangis tengok. Ego kena tikang, kena katok. Nampak? La ilaha illallah. Buang masa mana? Kecemerlangan. Nak cemerlang mana kita? Kalau dalam bab mengaji sekolah, mengaji universiti pun kita buang masa. Baik kita tengok buku. Nak? Baik kita baca buku. Kita nak periksa esok lusa. Pada nak tengok cerita gitu. Nak, bukan cerita tu. Action, cut. Okey, cut, action. Duk main gitu. Action, cut. Mana terang-terang tipu. Nak diambil masa kita supaya kita habis masa. Innamal hayatud dunya mata'ul urud. Nampak? Kenikmatan yang di keliling kita banyak telah menipu daya kita. Nah, habis kita masa. Tua dah tu, nak tengok juga. Ngalu main drama gerak tu. Tengok juga tu. Dah boleh nak jalan tu erik tiko, cucu terik tiko. Waktu beg luar. Tengok. Habis masa dalam zaman muda dia lara dah. Zaman tua duk tengok cerita-cerita yang tak beri sedikit pun input. Nampak pada kehidupan sebagai seorang Muslim. Ini benda-benda kita kena fikir. Baik kita duduk dalam, nak duduk dapur tengok buku. Tamu tengok buku agama, buku dunia. Nampak?